Mereka pun kata, tidak akan menjadi saksi kepadamu untuk perkara ini melainkan yang paling kecil, yang paling muda di antara kami. Abu Sa'id bangun. Faqala kunna nu'maru bihadha. Dia kata, kami memang disuruh begini, buat gini. Faqala Umar. Umar pun berkata, khafiya alayya hadha min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya tidak tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhani anhu as-safq bil aswaq. Kesibukan berjual beli di pasar, itulah yang telah melekakan aku daripada mengetahui tentangnya, membuatkan aku tidak mengetahuinya. Dengan sanad yang satu lagi serupa dengan tadi juga, cuma perawinya tidak ada sebut, iaitu kesibukan berjual beli di pasar itu telah membuatkan aku tidak mengetahui perkara ini, itu tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, Abi Burdah tu anak dia, katanya Abu Musa pergi kepada Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Assalamualaikum. Ini Abdullah bin Qais. Tetapi Umar tidak mengizinkan, tidak memberi izin. Dia pun kata pula, Assalamualaikum. Ini Abu Musa. Assalamualaikum. Ini Al-Asy'ari. Kemudian dia pun balik. Faqala Umar kata, kembalikan dia kepadaku, kembalikan dia kepadaku. Panggil semula dia tu, mari. Faqala, dia pun kata, hai Aba Musa, apakah yang membuatkan engkau kembali? Tadi kami sibuk. Qala, kata Abu Musa, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin itu 3 kali. Kalau dia benarkan kepadamu, tak apalah. Kalau tidak, baliklah. Qala, kata Umar, kamu mesti kemukakan saksi untuk dakwaan kamu ini. Kalau tidak, aku akan lakukan. Aku akan lakukan. Abu Musa pun pergilah. Qala Umar. Umar kata, kalau dia ada saksi, kamu akan mendapatinya dekat mimbar ini petang. Tapi kalau dia tidak ada saksi, kamu tidak akan mendapatinya dia di sini. Bila petang itu Abu Musa mari, wajadu, mereka mendapati Abu Musa ada situ. Qala ya Aba Musa. Umar pun tanya, hai Aba Musa, ma taqul? Apa kamu nak kata? Kamu sudah dapat kah yang ni saksi? Abu Musa kata, ya, Ubay bin Ka'ab. Qala Umar kata, orang adil. Qala, kata dia, ya Abu Tufail. Umar kata, tanya Ubay, hai Abu Tufail, apa dia ni kata ni? Betul kah maksudnya? Qala, dia pun kata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Wahai Ibn Al-Khattab, janganlah engkau menyiksa, janganlah engkau menjadi siksaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, subhanallah, saya dengar sesuatu, saya nak pastikan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa tadi juga, cumanya dia kata faqala ya Abal Munzir, bukan ya Abu Tufail, tapi ya Abal Munzir, adakah engkau telah mendengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, Ubay jawab, ya. Fala takun, oleh itu janganlah engkau wahai Ibn Al-Khattab menyiksakan, menyusahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perawi dalam riwayat ini tidak ada menyebut kata-kata Umar subhanallah dan hak selepasnya itu tak ada sebut. Ini bab tidak elok ataupun larangan orang yang meminta izin berkata saya apabila ditanya siapa itu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun panggil Nabi SAW pun kata, siapa tu? Saya pun kata, saya. Qala,
Kata Jabir, fa kharaja wa huwa yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil kata, saya Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya pernah minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, siapa itu? Saya kata, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, saya. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, cumanya riwayat mereka ini ada sebut ka'annahu kariha dzalik, macam Nabi tak berkenan lah, tak suka cara lagu tu, cara jawab lagu tu. Ini bab haram memandang ke dalam rumah orang lain, haram melihat ke dalam rumah orang lain. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya iaitu Ibnu Syihab, bahawa ada seseorang mengintai melalui lubang di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu bersama Rasulullah ada midran, ada sikat yang tajam, sikat yang panjang, jenis sikat yang panjang yang tajam. Seorang perempuan buat itu rambut dia tu, buat kacik rambut dia tu, adakah hak panjang posisi tapi dia panjang, itu midran. Dia nak kemah rambut dia tu, rambut panjang kan, dia pacok tu, hak itulah midran. Gap dia kita panggil, tahulah. Sisir panjang lah, sisir panjang. Yahukku bihi ra'sahu, di mana dia menggaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk garu dengan sisir tu kepala dia dalam rumah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak orang itu, dia pun kata, kalau aku tahu tadi engkau melihat aku cikam dengannya mata kamu itu, aku cocok dengannya mata kamu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, minta izin itu, disuruh minta izin itu tidak kerana lain, melainkan kerana takut terlihatlah, kerana takut nampaklah. Dengan sanadnya serupa itu juga daripada Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, dia memberitahu kepada perawi di bawahnya bahawa ada seseorang mengintai melalui lubang di pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sikat yang panjang. Dia menyikat rambutnya dengan sikat itu. Faqala lahu Rasulullah, selepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah aku tahu kau duduk tengok tadi, aku cucuk dengannya matamu. Allah SWT menyuruh kita meminta izin tidak kerana lain, melainkan takut terpandang, takut tengok. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, dari segi makna dia, walaupun lafaz dia berbeza sedikit sebanyak. Dan seterusnya daripada Anas bin Malik, bahawa ada seseorang mengintai daripada salah satu rumah, daripada salah satu bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun pergi kepadanya dengan membawa misqas. Dengan membawa misqas, iaitu mata anak panah. Mata anak panah. Ataupun masyaqis, itu syak perawi. Kalau itu mufrad, itu jamak. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semacam aku nampak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menantinya untuk menyucuknya. Kalau dia tengok lagi nak cucuk, gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa mengintai ke dalam rumah mana-mana golongan, mana-mana orang tanpa izin mereka, halallah kepada mereka untuk membutakan matanya. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada sesiapa mengintai engkau tanpa kebenaran, lalu engkau
membalingnya dengan anak batu. Tiba-tiba buta matanya.